Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nadi Al-Nuri, mewakili Cinta Gaza Malaysia. Hari ini Alhamdulillah telah selesai 3 hari berada di Laguna Resort bersama-sama dengan ahli pasukan dan juga bersama dengan pasukan Poksu. Dari Laguna Resort telah menjayakan berbagai bentuk aktiviti untuk kita laksanakan bersama-sama di Laguna Resort ini. Dan Alhamdulillah saya mendapat feedback daripada ahli-ahli pasukan bahawa mereka sangat seronok dan berpuas hati berada di Laguna Resort ini, dan kami dilayan dengan penuh kebaikan sebagai tetamu dengan makanannya yang sedap, dengan fasiliti yang cukup lengkap, dan yang paling penting pastinya dalam pelaksanaan aktiviti-aktiviti yang dilaksanakan dengan diaturkan khususnya aspek keselamatan untuk kami yang melaksanakan aktiviti. Selain daripada diberi pengajaran atas setiap aktiviti dan permainan yang dilaksanakan, saya mewakili Cinta Gaza Malaysia mengucapkan terima kasih kepada Laguna Resort atas layanan ini, dan saya mengesyorkan ahli-ahli kumpulan, LGO, institusi lain untuk juga mendapatkan latihan di Laguna Resort ini, insya-Allah. Saya rasa bila kita bercakap tentang isu Palestin, masing-masing mempunyai semangat untuk berjuang. Masing-masing mempunyai keinginan untuk berkorban dan mati syahid akhirnya di bumi Palestin. Tetapi yang kita tidak ada ialah mentaliti yang kuat. Yang kita tidak ada ialah batang tubuh yang sihat dan bertenaga untuk kita sampai ke sana. Dan apabila diseru mampu untuk berkorban, dan kita menyebutkan tentang pengorbanan bukan semata-mata wang ringgit, bukan masa, bukan tenaga, tetapi pengorbanan nyawa untuk saudara-saudara kita dan untuk agama kita, untuk bumi Palestin milik kita bersama. Justru saya mengesyorkan kepada semua untuk sama-sama menjaga kesihatan tubuh badan, sama-sama meningkatkan amalan dan juga kecerdasan kita masing-masing, dan pastinya program-program yang kita lakukan seperti di Laguna Resort ini mampu untuk membina dan membangunkan anak-anak muda yang mampu untuk berjuang, insya-Allah, dengan batang tubuh yang sihat dan juga dengan minda yang kental berdepan segala bentuk cabaran, insya-Allah.